Once upon a time in Malaysia, ada seorang sultan yang dia sanggup buat apa sahaja yang dia mampu asalkan dia dapat kahwin dengan seorang puteri yang cantik. Tapi ada satu benda yang dia tak sanggup korbankan. So this is the story of Puteri Gunung Ledang. Gunung Ledang terletak di antara Melaka and Johor. Dulu orang panggil Kim Sua or Mount Ophir, which means mountain of gold. Whereas perkataan ledang tu berasal daripada Jawa, which means tinggi ataupun jauh. Lebih kurang dalam abad ke-15 macam tu, ada seorang sultan bernama Sultan Mansur Shah. He heard the rumours about Puteri Gunung Ledang yang cantik, so dia pun hantar rombongan untuk meminang Puteri Gunung Ledang ni. This rombongan is led by Tun Mamat, and cabaran untuk naik Gunung Ledang ni is very challenging. Antaranya is hujan lebat, and then nampak penampakan, and then laluan dia sangat-sangat curam. So not everyone daripada rombongan tu nak mengiring, because obviously they were scared lah. At the end, yang berjaya untuk sampai ke puncak tu is only Tun Mamat. So dekat situ Tuan Mamat jumpa seorang nenek tua, but ada yang kata that Puteri Gunung Ledang sebenarnya yang menyamar jadi nenek tua tu. Nenek tua tu katalah, kalau you nak meminang Puteri Gunung Ledang, ada 7 syarat yang diberikan oleh puteri. So the first one is jambatan emas dari Melaka ke gunung. Yang kedua, jambatan perak daripada gunung ke Melaka. Yang ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Yang keempat, 7 dulang hati kutu. Yang kelima, 1 tempayan air pinang muda. Yang keenam, 1 tempayan air mata anak dara. And last but not least, dia minta 1 mangkuk darah anak raja. Apa yang you tak tahu is